Apa pentingnya kita mengekang aktiviti tipuan bidah kartel pakatan ini? Ia terkait dengan komitmen sebenarnya yang telah pun sejak sekian lama dinyatakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Kerajaan Madani dalam kita mengekang sebarang bentuk kewujudan kartel. Kalau dalam konteks Undang-Undang Persaingan di bawah Akta Persaingan 2010 ini ada 4 jenis kartel. Pertama, kartel yang berbentuk pakatan harga, pakatan pasaran, pakatan pengeluaran dan juga tipuan bidah ini. Just recently, kalau kita ingat, pertama dalam ketika menyempurnakan majlis perasmian bangunan baru Hospital Seberang Jaya, Yang Berhormat Perdana Menteri menekankan tentang perlunya untuk kita meningkatkan tata kelola dalam perolehan awam ini. Dan semalam, sekali lagi Yang Berhormat Perdana Menteri dalam perjumpaan dengan agensi penguatkuasa dengan tegas mengingatkan bahawa kita perlu meningkatkan ketangkasan penguatkuasaan dalam kita mengekang sebarang unsur salah guna, rasuah, ketirisan dan sebagainya. Jadi itu pentingnya kita meningkatkan ketangkasan dalam mengekang aktiviti tipuan kartel ini. Dan Yang Berhormat Perdana Menteri juga sebenarnya dalam agenda Kerajaan Madani, kita telah memfokuskan untuk mewujudkan value for money, ketelusan, keadilan dalam perolehan kerajaan, menekankan kepada proses tender terbuka berbanding dengan lantikan ataupun rundingan terus. Jadi sekiranya kita membuka ruang perolehan kerajaan kepada tender-tender terbuka, tetapi sekiranya wujud aktiviti tipuan bidah, bid rigging ini, ia akan merencatkan usaha kerajaan untuk mencapai matlamat tersebut. Atas sebab itu kita kena meningkatkan ketangkasan penguatkuasaan, mengekang dan menghapuskan sebarang aktiviti tipuan bidah ini. Dan tahun 2025 saya telah mencadangkan kepada MyCC untuk kita memperkasa kerjasama dengan agensi-agensi kerajaan yang telah pun ada tapi kita tingkatkan melalui kerjasama strategik. Dan alhamdulillah saya ucap tahniah kepada MyCC. Bermula September 2025, mereka telah merintis usaha untuk mewujudkan kerjasama dengan lebih strategik melalui LOU dimulakan dengan beberapa Kementerian Kewangan, MITI, MOSTI dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan alhamdulillah hari ini bersama dengan Jabatan Wilayah Persekutuan di bawah JPM dengan agensi-agensi yang lebih Hana telah sebutkan tadi. Jadi insya-Allah dengan adanya kerjasama seluruh kerajaan ini, kita akan dapat mencapai hasrat Kerajaan Madani, hasrat murni untuk kita mengekang dan mewujudkan tata kelola yang lebih baik dalam perolehan kerajaan ini.